Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey. Yang berada di pantai barat, tak sekolah hari ni kan? Cuti kan? Okey. Adik-adik makan apa? Sarapan? Makcik makan nasi goreng. Nasi goreng dengan keropok. Besar tu keropok ni makcik dah makan tadi. Dia kalau goreng kembang sangat sampai sini, guys, nampak tak? Nampak tak sini dengan sini, macam tu. Makcik dah makan ni. Ini keropok asal dia. Hampir 3 kali ganda dia punya kembang dia. Keropok besut tau adik-adik. Ni keropok besut. Siapa nak beli keropok ni? Boleh. Makcik boleh letakkan apa tu? Makcik boleh letak apa? Beg kuning. Makcik boleh letak beg kuning. Okey. Apa pula? Okey. Cara buat 2 kali gaya. Amboi, 2 kali gaya. Nak edit ke? Macam mana? 1. Okey. Salah. Ya, Adik ni makcik makan nasi dengan nasi goreng dengan keropok. Keropok Terengganu tau adik-adik. Keropok besut. Okey. Keropok besut. Makcik letakkan beg kuning dulu kejap ya. Tek skrin dulu awak semua. Selamat pagi. Semangat. Semangat. Okey. Makcik Pakcik Pin Okey, Makcik Pin ni. Okey. Makcik Pin sekarang keropok ya. Keropok keping. Dia besar ni tau. Tahu dia buat daripada ikan tamban. Lepas tu kalau goreng dia jadi besar sangat tau. Jadi besar sangat. Lepas tu dia tak gatal. Lepas tu dia tak serap minyak. Macam minyak dia tak apa ni kata orang tu tak lekat dekat keropok ni. Bila kita goreng-goreng, kita toskan, dia tak ada lekat minyak sangat. So boleh makan. Bismillah. Sedap keropok ni. Keropok ni makan macam tu saja pun sedap tau guys. Kali kat beg kuning, siapa nak makan keropok? Keropok ni goreng, lepas tu boleh makan dengan nasi goreng, mi hung goreng, nasi kerabu. Bismillah. Lepas tu jangan lupa makan timun. Makan timun. Sedap. Ni moyang ke? Keropok guys.
Alhamdulillah, Alhamdulillah for the rose. Semoga dilimpahi rezeki. Amin. Terima kasih bagi hadiah. Pagi-pagi dah dapat rezeki. Alhamdulillah. Tap screen guys. Share guys. Bagi naik lagi view ya. Hari ni hari Minggu. Kena happy-happy. Ceria selalu. Okay? Kai, bukan awak seorang yang makcik belum balas. Ramai lagi. Cuba awak tengok kan. Memang ramai. Sebab apa? Kalau awak komen tu pun kadang-kadang makcik tak sesuai time makcik makan. Kadang makcik kena buat video, makcik kena live, makcik kena masak, makcik kena ibadah. Jadinya masa tu tak cukup untuk balas semua orang. Kan makcik dah cakap komen for fun, komen for support. Janganlah paksa-paksa makcik. Makcik bukannya nak tengok mana Iqbal punya, mana Iqbal punya nak cari. Awak ingat yang beratus-ratus tu senang ke makcik nak cari komen awak? Susah juga. Jadinya makcik selalunya jawab yang latest punya komen. Jadi kalau ada video latest, awak cepat komen dekat tempat video pertama tu. Lepas tu ada lagi video makcik keluarkan, cepat komen kat situ. Barulah makcik nampak. Kalau kena dengan awak punya komen, barang ada dalam rumah, cepatlah makcik jawab. Bukannya makcik pilih Kasih ke, pilih Nok Aini ke, pilih Iqbal ke, pilih siapa, tak. Sebab semuanya sama saja. Okey? Hai, makcik makan apa tu? Makan nasi goreng dengan keropok. Siapa-siapa nak keropok boleh klik dekat beg kuning. Okey? Okey, bismillah. Mari makcik makan. Bismillah. Salam. Okey, cepat tap screen guys. Tap lagi. Share guys. Supaya lebih ramai view dalam ni ya. Hari ni pagi ni makcik jual keropok ya. Boleh tengok dekat beg kuning. Makcik jual keropok. Keropok ni sesuai makan dengan nasi goreng. Makan minum petang. Makan dengan nasi kerabu, makan dengan bihun goreng. Memang sedap keropok ni. Keropok ni dibuat daripada ikan tamban. Tengok ni, banyak kan tutulannya. Tu bermakna banyak ikan. Lepas tu dia punya kembang dia hampir 3 kali kalau goreng ya. Besar. Lepas tu kalau makan macam tu saja pun sedap. Kalau nak cicah lagi sedap. Lepas tu kalau goreng, dia tak minyak sangat ya. Dia tak lekat minyak sangat ya. Dia boleh tos minyak. Sangat-sangat best ni tahu adik-adik. Setiap rumah memang suka makan keropok kan. Tapi malas nak goreng. Padahal goreng keropok tu senang. Tapi malas. Kenapa ya? Malas nak goreng keropok. Sebabnya bila kita goreng keropok satu balang, cepat habis. Kita yang tukang goreng. Orang makan krukak habis. Betul tu. Memang betul. Kenapa suara? Okey, mari makcik makan lagi. Sekejap. Wah, Nobita. Makan lagi.
Malam tadi kan, makcik tak habis makan nasi sebab makcik kenyang makan roti tau kan. Makcik makan roti yang sarapan pagi tu kan. Makcik makan roti tu, jadi makcik kenyang. Tapi sebenarnya makcik lapar nasi. Tapi kan, sebab perut penuh sebab makan roti tu semalam. Adik-adik tahu tak makcik makan roti apa? Makcik makan roti ni. Mana ya? Mana roti tu Kejap. Makcik makan roti ni lah. Kejap ya, makcik pinkan ya. Roti ni bagus kalau buat sarapan. Bawa pergi sekolah. Memang best sangat. Ni makcik ambilkan rotinya ya. Okey. Dalam kotak ni ada 12 roti tau. Ada 12 roti. Roti ni dalam ni ada coklat tau. Roti coklat. Jadi makcik makan ni kenyang awak tahu. Jadi tak dapat nak makan nasi. Tapi lapar nasi. Kalau adik-adik beli roti ni kan, adik boleh bawa pergi sekolah. Sebabnya roti ni cantik bungkusnya. Satu ni pun kenyang tau adik-adik. Makan waktu rehat. Memang sedap gila. Adik-adik nak tengok yang makcik dah buka punya. Sekejap ya, makcik ambilkan ya. Macam ni guys, makcik dah buka malam tadi. Tapi makcik tak boleh makan sebab kenyang sangat. Atas ni makcik tak pastilah, makcik rasa cheese kot. Cheese dengan telur kot. Makcik pun tak pasti, tapi rasa dia macam telur. Roti bakar berperisan coklat, dia cakap macam tu. Maybe lah telur kot. Sekejap Kecil sangatlah tulisannya, makcik tak nampak. Tapi halal ya, halal. Macam ni. Nampak sedap kan? Memang sedap awak. Roti ni pun gebu awak. Dalam ni ada coklat awak. Coklat dia tak kedekut tau awak. Yang ni makcik kena masuk dalam microwave sekejap. Makcik masukkan dalam microwave sekejap ya. Bagi dia panas sikit. Bagi coklat dia cair. Okey? Bagi coklat dia cair. Kejap makcik masuk dalam microwave. Kejap ya. Kejap makcik ambil piring. Kejap ya. Okey. Makcik letak kat microwave dulu ya. Bismillah. Bismillah. Makcik letak dekat microwave dulu ya. Bagi dia panas sikit ya. Lepas tu sedap makan. Nak satu. Nak satu. Macam tu. Kalau adik-adik nak letak kat microwave dulu pun boleh. Kalau adik-adik nak makan terus pun boleh. Sebab tadi tu malam tadi makcik dah letak, dah buka tau. Makcik letak dalam peti sejuk. Jadi dia sejuk lah, dingin. Bila dingin, dia coklat dia keras. Jadi tak best lah, tak cair dalam mulut. Terima kasih for the gift. Semoga dilimpahi rezeki. Amin. Okay. Bismillah. Nak tengok Mak Su makan. Tunggu ya. Tunggu dia bunyi ting. Bunyi ting. Ataupun kita boleh juga nak letak dalam rice cooker. Kalau siapa-siapa tak ada microwave, letak dalam rice cooker. Nanti dia boleh steam. Macam tu pun boleh tau. Wah, dia punya bau sedapnya. Jangan hangus sudahlah. Kita tengok ya. Sebab kan dia daripada peti sejuk kan.
Daripada peti sejuk tak apalah. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Terima kasih Mola. Okey, siapa-siapa dekat sini bolehlah follow maksa ya. Boleh follow makcik. Okey, tek skrin lagi guys. Belum sampai 10k. Oh, malam tali. Awak tek skrin sampai 70k tau. Wah, tahniah lah. Awak ni sungguh sporting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemberi salam. Terima kasih kepada anda follow makcik. Mak sudah kahwin ke? Ni ada lah orang bergaduh-bergaduh ni kan. Makcik umur berapa? Kalau siapa tahu boleh jawab ya. Suara Doraemon lah. Suara Doraemon ke? Makcik nak makan roti tu bau wangi lah. Bau dia wangi sangat ni roti ni. Adik-adik kena beli tau, senang. Kalau siapa-siapa yang dah bekerja, ting. Kalau siapa-siapa dah bekerja, dia boleh bawa tempat kerja, boleh makan waktu rehat. Dia kenyang tau. Alamak, hangus ke? Macam bau hangus saja. Kejap, makcik buat lama sangat ni. Lama sangat, hangus lah. Berasak-rasak makcik punya microwave. Hangus lah guys. Hangus lah. Lama sangat. Patutnya makcik letak 1 minit ke 2 minit saja. Tapi makcik pergi buat 4 minit awak. Alamak, bau. Macam mana nak makan ni? Boleh ke makan? Alamak, makcik silap lah. Makcik so silap lah awak. Makcik ni jarang tau guna microwave. Jarang sangat. Sebab makcik ni kalau nak kirakan makcik ni salah seorang yang takut nak guna alatan elektronik. Makcik ni jenis yang takut nak guna peralatan elektronik. Oh, makcik tahu kenapa dia bau hangus. Dia bau coklat lah hangus dia. Dia bau coklat hangus dia awak. Patutlah dia bau hangus. Rupanya coklat dia yang hangus. Makcik dah letak dekat microwave. Mungkin lah makcik letak lama sangat lah guys. Makcik salah lah. Alah, macam mana nak makan ni? Dia jadi keras lah awak. Alamak, salah lah makcik. Dia punya coklat dah hangus. Alah, makcik dah salah lah lama sangat. Patutnya makcik di pro saja. Alah, makcik dah salah lah guys. Macam mana nak makan, dah hangus lah pula. Alah, roti hangus. Roti hangus. Aduh, tak boleh makan lah awak. Makcik dah salah. Maafkan makcik ya. Alah, patutnya makcik letak 1 minit aja. Makcik pergi letak lama lah awak. Tak dapat makan. Alah, sayangnya. Makcik salah. Makcik salah lah awak. Sorry ya, sorry. Sorry lah. Doraemon, tolonglah saya Doraemon. Keluarkanlah alat daripada poket awak tu. Makcik dah salah guna microwave lah. Makcik dah salah, makcik letak lama sangat. Patutnya makcik letak 1 minit aja. Macam nak bagi dia panas sikit aja. Tapi makcik letak lama sampai hangus roti ni. Sayangnya roti ni sedap sangat. Alah, makcik terpaksa buka satu lagi. Alah, sayangnya. Bismillah. Alamak, makcik kena buka lagi satu lah kalau nak makan. Makcik dah salah buat. Dia dah bakar tau. Patutnya makcik letak sikit aja. 1 minit. Tapi makcik dah letak lama. Sayangnya. Tapi tak apalah, makcik makan yang ni ya. Mari makcik makan. Bismillah. Sedapnya. Sedapnya. Tapi makcik macam membazir lah. Wah,
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih awak. Sedap ke makcik? Sedap lah. Sebab tu makcik sayang. Malam tadi makcik kenyang. Makcik letak dalam peti. Lepas tu makcik salah guna microwave. Makcik letak lama sangat. Patutnya 1 minit aja. Teruklah makcik ni. Kenapa makcik tak pandai nak guna? Awak. Doraemon, tolonglah makcik Doraemon. Itulah makcik guna microwave. Makcik guna lama sangat. Sekarang ni tak payahlah guna microwave. Terus makan ajalah. Senang. Yang ni makcik daripada peti sejuk. Malam tadi makcik tak dapat makan sebab makcik kenyang. Lepas tu makcik dah buka tunjuk dekat awak. Lepas tu makcik letaklah dekat peti sejuk. Bila dekat peti sejuk, macam disejuk lah. Tak best makan. Lepas tu letaklah dekat microwave. Tapi makcik letak 4 minit pula. Kalau 4 minit tu daripada defrost, daripada freezer. Ini daripada chiller aja. Makcik ni teruk lah. Makcik tak fikir dulu tau sebelum makcik letakkan butang tu. Itulah. Makcik dah rosakkan satu roti ni. Lama sayang betul. Adik-adik, lain kali kalau adik-adik dah letak dalam peti sejuk, adik dah pakai microwave, adik letak 1 minit aja tau. Jangan jadi macam makcik. Makcik dah buat jadi hangus lah. Sayang pula. Sayangnya. Wah, 600 lah. Terima kasih awak. Jangan lupa beli roti ni tau. Roti ni dah lah sedap. Boleh makan terus. Dia punya coklat pun tak kedekut. Tengok, coklat dia pun tak kedekut. Kalau awak letak microwave, awak letak 1 minit saja ya. Jangan letak macam lama-lama macam makcik ni. Makcik ingatkan nak cairkan coklat je. Lepas tu kan, Masya Allah dia jadi hangus macam ni. Keras roti makcik. Keras kedengkiang. Lama. Apalah makcik ni tak pandai nak guna microwave. Sampai berasak microwave tu. Coklat sikit, Nobita. Letaklah banyak sikit. Dia dah banyak dah ni. Banyak dah ni, weh. Dah banyak ni, weh. Iya. 600. Tetek skrin lagi laju-laju, guys. Tetek skrin laju-laju, guys. Siapa yang belum follow makcik, follow lah makcik ya. Adik-adik ni boleh lah support makcik beli roti ni ya. Ataupun beli keropok. Beli keropok. Kalau adik-adik nak kunafa pun boleh ya. Makcik masukkan kunafa nak. Kunafa semalam makcik dah makan kunafa tu. Awak nak tengok makcik makan kunafa ke? Awak nak tengok? Banyaklah. Awak kata sikit coklat ni banyak. Kalau banyak sangat tak sedap pula. Banyaklah. Tengok tebal ni. Banyak. Kalau pada makcik dah banyak dah. Makcik kalau buat lagi sikit. Ini dah banyak daripada makcik coklat tu. Kalau banyak sangat dia akan manis pula. Kita kan nak sarapan pagi je. Tak payahlah manis-manis. Okey, ini coklat kunafa ya. Makcik dah letak coklat kunafa. Makcik dah letak coklat kunafa ni. Siapa nak beli coklat kunafa? Dubai viral. Ni makcik dah pin sekarang. Makcik pergi ambil coklat kunafa ya. Kejap ya. Kejap ya. Okey, ni coklat kunafa. Makcik letak dalam peti sejuk. Coklat ni besar tau awak. Coklat ni besar tau awak. Makcik dah makan. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah pada Ras. Semoga dilimpahi rezeki. Apa ni pula ni? Apa pula digantung pula ni? Alah, apa hal? Alamak digantung pula ni. Apa kena ni? Digantung ni kenapa? Alamak, makcik dah kena gantung lah pula. Apa pula ni? Kena gantung pula ni. Hei, aku kan menjual coklat kunafa ni. Takkanlah pergi ambil dekat peti sejuk pun nak kena ni. Aduh lah.
Haish. TikTok, janganlah macam tu buat dekat makcik. Aduh lah. Tengok TikTok ni. Kenapa lah TikTok ni? Janganlah buat makcik macam tu, TikTok. Tak baiklah TikTok buat macam tu. Makcik baru nak pergi ambil coklat kunafa je. Ini coklat kunafa. Okey? Lepas tu dia pergi ni. Buat F1 cepat. Type F1 guys. Type F1 guys. F1 okey. F1 okey, type F1. Kenapalah macam tu? TikTok ni pelik betul lah. Macam cuma cakap alhamdulillah pada orang yang memberi hadiah saja. Itu pun tak boleh ke? Alah, apalah ni TikTok ni? Makcik pun tak faham. Dia macam tu lah. Kalau ramai-ramai orang masuk dan nak tahan pula. Aduh, tak boleh tak F1 lah. Kenapa? Okey. Makcik nak tengok dulu ya. Apa yang digantung tu? Masya Allah. Kenapa ni? TikTok ni baru semangat. Kalau macam gitu kan? Kalau macam itu, makcik buka lah nasi bajet balik. Makcik buka nasi bajet balik. Kalau macam itu, nak berniaga pun susah lah TikTok ni. Kenapa TikTok buat macam tu dekat makcik? Tak baiklah TikTok ni. Apa kesalahan makcik? Sekejap makcik tengok dulu ya. Makcik tengok dulu. Kenapa? Kejap makcik tengok. Makcik tengok dulu kenapa. Kejap Mananya? Kejap ya. Makcik tengok kenapa ni. Dia sekat apa? Kejap. Mananya? Kejap Mana? Healthy. Tu apa restriction je. Okey, tak ada apa-apa lah guys. Dia punya restriction je. Tapi dekat situ tak kena ni lagi. Tapi dia kata rayuan. Tapi tak tahulah. Tak tahulah, dia ni saja tau. Nak bagi makcik down aja ni. Janganlah macam tu kan. Cepat guys. Siapa yang nak beli ni? Roti lagi ni Siapa nak beli roti? Boleh beli roti. Siapa nak beli apa ni? Coklat kunafa. Boleh beli coklat kunafa. Alhamdulillah. Siapa nak beli apa ni? Nanti kalau makcik letak dalam peti sejuk nanti keras. Nanti makcik cuba 1 minit. Nanti makcik buat semula 1 minit. Okey? Okey, ni coklat kunafa guys. Ini coklat kunafa. Tengok dah turun dah view makcik dah. Saya dapat RM14. Oh ya ke? RM14. Wah, murah lah tu. Bolehlah beli ya. Hai Putri Aisyah. Hai. Apalah TikTok ni? Okey, tetek sekali lagi balik semula ya. Tadi dah 600 dah view makcik. Lepas tu tiba-tiba turun dah. Aduh lah hai. Teruk betul lah. Janganlah macam tu TikTok buat dekat makcik. Makcik dah usaha ni. Siang, malam, pagi, petang makcik dah usahakan. Lepas tu TikTok buat macam tu pula dekat makcik. Tak boleh lah. Okey? Okey kan? Itulah pelik betul lah dia ni. Makcik dah nak nangis dah ni. Dah lama tak masuk live makcik. Itulah kenapa lama sangat. Kenapa dah lama tak masuk live makcik? Okey, ini adalah apa ni? Coklat kunafa. Coklat kunafa Biscoff tau. Yang ni makcik beli ya. Okey.
Dia panjang sampai sini. Makcik dah potong sebab makcik bagi kat budak-budak. Bila makcik live, budak-budak ada kat depan. So, makcik tak sampai hati. Makcik makan sedap-sedap. Budak-budak duduk kat depan sana. Makcik pun bagilah dekat dia sikit. Makcik keropok ikan tu. Nak kena cubit tak tiba-tiba jadi Nobita pula. Kena cubit lah. Yalah, gitulah. Lepas tu kan, makcik main buka-buka. Main buka dalam, apa tu? Dalam jajan kan. Main buka-buka jajan kan. Makcik ada buka-buka jajan. Dapat kereta, dapat mainan petang-petang kan. Dapat mainan semua petang-petang kan. Lepas tu ada kopok kan. Ada kopok. Semalam ni, kopok ni dah dekat nak penuh. Tapi anak-anak makcik makan. Makcik ingat kalau tak luak, makcik nak bagi kat budak-budak makan. Makcik nak bagi susu, bagi dalam mangkuk kecil-kecil, bagi susu, bagi diorang makan. Tapi nampaknya luak lah anak-anak makcik makan. Tengoklah, ada lagi tu, banyak lagi belum buka. Makcik keropok ikan parang dekat mana? Okey, dia cap ikan parang, tapi biskut pula. Keropok ni daripada ikan tamban kalau tak silap makcik. Tapi sedap. Mungkin dia campur kot. Tak tahulah, tak pastilah pula makcik. Makan makcik. Oh, makan coklat ni. Okey. Mari makcik makan. Bismillah. Sedapnya. Coklat, white coklat kunafa biskut. Okey. Adik-adik boleh klik dekat beg Cornell. Adik-adik boleh beli, pilih yang mana adik suka ya. Hari tu makcik beli coklat kunafa pistachio. Sedap. Dia ada rasa lemak-lemak, masing-masing sikit, manis-manis, rangup kunafa. Sedap. Lepas tu dia ada biskop. Adalah biskop dalam ni. Sedap. Fatul tanya sedap-sedap lah. Sedap tu sedap lah juga. Tapi jangan. InsyaAllah makcik tak ada. Makcik dah ada air suam. Bismillah. Lepas tu jangan risau. Makcik ada apa tu, teh herbal tu. Nanti makcik minum esok-esok ya. Makcik akan bancuh teh herbal tu. Teh herbal tu insya-Allah. Okey? Makcik pun tak boleh makan banyak-banyak tau. Tak boleh makan banyak ni kan. Dah tua kan. Tak boleh lah, kena jagalah juga. Makcik saya tap-tap skrin je. Oh, tak apa. Boleh. Adalah. Kunafa matcha pun ada. Matcha ada. Macam minum air apa? Air suam putih. Sebab kita dah makan manis, so kita kena makanlah air yang suam, air suam putih. Cepatlah guys. Beli keropok ke? Beli keropok ke ni Beli keropok. Dia punya kembang tau. Yang ni patah-patah tau guys. Tapi kalau dia kembang besar tau guys. Terima kasih Umur. Siapa yang belum follow makcik, follow lah ya. Tengok ni dah turun dah. Cepat-cepat dulu guys. Cepat-cepat tap screen dulu guys. Share guys. Cepat-cepat guys. Okey, cepat-cepat guys. Makcik nak hadiah dari Republic of Korea. Okey. Terima kasih awak. Mungkin kan sebab restriction tadi, view pun dah turun dah juga awak. Tak apalah. Makcik pun tak tahu apa salah makcik. Mungkin makcik keluar daripada live kot. Makcik tak jawab komen saya. Sabarlah. Ramai orang makcik tak komen lagi, tak jawab komen lagi pun sebab ramai. Okey. Kenapa tak boleh bagi gift makcik? Oh, restriction lah. Tak boleh bagi gift lah. Sebab makcik kan cakap Alhamdulillah pada Ras. Macam tu ke? Tak boleh.
Oh, patutlah tak boleh bagi gift. Oh, restriction tak boleh bagi gift. Oh, ya. Tak boleh bagi gift. Oh, ya. Betul. Restriction tak boleh bagi gift. Okey. Tu boleh bagi gift apa tu? Tapi makcik tak boleh cakap Alhamdulillah. Makcik tak boleh buat kat tangan tu lah. Terima kasih ya kepada yang bagi gift. Okey, semoga dimurah rezeki. Amin. Itulah, orang dah bagi kan. Mestilah makcik nak kena terima kasih. Tapi tak tahu. Kenapa dia boleh? Entahlah kenapa pun makcik tak tahu ya. Makcik pun tak tahu kenapa makcik kena restriction tadi. Makcik pun tak tahu. Itulah pelik tau. Oh ya ke dia dah beli kunafa matcha? Terima kasih beli dengan makcik ke? Terima kasih. Alhamdulillah. Comelnya Adam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari Indonesia. Salam orang Indonesia. Salam serumpun. Tadi nak kasih gift dia suruh tunggu 2 minit. Oh gitu. Oh sebab restriction lah. Dan order. Terima kasih awak. End live kejap lah kak. Lepas tu on lagi. Oh gitu ke? Okey. Nanti kalau end live nanti tak tahu apa jadi. Makcik takut. Jangan end live lah sampai malam. Makcik takut lah. Tapi makcik cek kat sini tak ada apa-apa. Tapi tak tahulah kan. Terima kasih tau yang mana bagi gift tadi ya. Itulah tak tahulah, makcik pun tak faham lah awak. Sebenarnya makcik tak live pagi-pagi dekat apa ni TikTok ni tau. Tapi hari ni macam nak live dekat sini lah sambil sarapan. Makcik kan duduk dekat area Kong Kedah. Dekat apa ni? Dekat landasan kapal terbang tu. Jet. UDM. Aduh, dah bunyi kuat awak. Bunyi kapal terbang jet. Ada lagi. Awak dengar tak? Awak tak dengar ke? Kenapa kenapa gitu ni? Apa ni ada kapal terbang jet kat atas lah? Awak tak dengar ke? Aduh, sakit telinga makcik. Awak tak dengar ke? Kan ada kapal terbang. Ada jet pejuang, ya? Dekat sini kan? Kuat gila bunyi. Tahu tak apa? Dekat sini kan dekat kawasan penerbangan TUDM. Memanglah tengok ni dah layu dah makcik punya keropok. Dah layu lah. Awak dengar kan? Kuat awak kalau kat sana dengar. Tempat awak dengar. Kalau makcik lagi lah kuat. Kalau tempat awak tu dengar. Dia kena makan rangup-rangup. Kalau layu dah tak sedap. Sebab kena letak dalam balang. Makcik dah letak dalam balang. Penuh satu balang. Lepas tu makcik nak makan, makcik letaklah dekat sini saja. Apa dia dah masuk angin lah. Terima kasih. Terima kasih awak. Okeylah awak. Siapa lagi nak beli ni? Belilah cepat. Mesti teman tu takut. Terima kasih. Siapa yang belum follow lagi, boleh follow makcik ya. Okey. Bismillah. Terima kasih. Kopok
dia kembang dia hampir 3 kali ganda. Lepas tu sedap makan dengan nasi goreng, dengan bihun goreng, dengan nasi kerabu, dengan nasi lemak, dengan nasi, dengan apa-apa nasi pun boleh. Nasi berani pun boleh. Dengan nasi ayam pun boleh. Dengan semua makanan boleh, ya. Boleh makan. Terima kasih. Bagi K, makcik dah tak berani nak cakap macam tu. Makcik takut kena. Terima kasih awak. Awak boleh membeli tau. Keropok ni sangat sedap. Rangup. Rapuh. Lepas tu dia tak gatal. Lepas tu dia sedap. Makan macam tu saja pun sedap. Kalau cicah lagi sedap. Okey awak. Roti ni kan? Roti ni bagus, boleh bawa pergi bekal pergi sekolah. Dia sangat selamat sebab dia duduk dalam paket macam ni. Dalam paket ni dia ada letak apa tu yang ni dia ada letak benda ni supaya tahan lama lah pengawet dia. Lepas tu dia punya ni pada bulan Disember 2025 ya. Bulan Disember 2025 masih ada 2 bulan lagi. Awak kalau order hari ni, awak akan dapat esok atau lusa. Dalam masa 2 bulan awak boleh habiskan roti ni. Sedapnya memanglah sedap. Ya Allah, ada coklat kat dalam ni. Lepas tu tengoklah dia bakar. Lepas tu ada coklat pula kat dalam ni. Sedap awak. Coklat dia banyak tau. Lepas tu makcik dah letak dekat microwave nak bagi ni. Tapi makcik letak banyak lama sangat sampai keras. Keras roti makcik. Patutnya makcik letak 1 minit je. Makcik dah salah tadi. Makcik tak fikir dulu. Makcik ingatkan makcik nak panas lauk. Kalau panas lauk, makcik letaklah 4 atau 5 minit. Minum air makcik nanti saya tekan. Terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah. Okey adik-adik, cepatlah tekan skrin. Kenapa baru 36? Semalam banyak. Semalam 70K. Awak like lah banyak-banyak sikit. Macam tu. Macam semalam dah dapat bash 4 million. Wow, 4 million like. 4 million likers. Itu makcik sangat bangga ya. Makcik sangat bangga dan berterima kasih kepada awak semua. Sebab awak sangat membantu makcik. Tek-tek skrin tu dikira tau. Makcik try sebut Nobita. Nobita. Apa macam mana Nobita? Try sebut Nobita. Nobita, kenapa awak ni malas saja? Awak ni asyik tidur sajalah. Bila awak nak belajar ni, Nobita? Alah awak ni, Doraemon. Saya nak berehat lah, hari ni kan hari Minggu. Saya nak tidur sekejap je. Nobita, awak dah buat kerja sekolah. Esok kan dah mula sekolah. Awak ni asyik main-main sajalah. Makcik cakap macam ni, Nobita balik cepat maghrib. Ni bukan maghrib. Nanti kalau pukul 6 petang boleh. Sekarang ni pagi. Nobita, awak pergi mana tu? Sekarang ni waktu sarapan. Awak pagi-pagi dah pergi rumah si Zuka. Awak ni melampau lah. Tapi sakit tekak sikit. Tak jadi betul-betul. Doraemon susah sikit nak buat. Sebab dia akan bergetar. Bergetar-getar. Terima kasih Konsela. Terima kasih Teteh Screen. Dah dekat 40. Baguslah ya. Bagus
lah. Jadi sekurang-kurangnya penatnya tekak makcik ni terubat. Terubat dengan likes awak tu. Wah, dah 40k. Awak boleh tewaskan semalam. Semalam 70k. Semalam 70k. Lagi 30k saja. Suara normal macam mana? Pergi tengok dalam WTT makcik. Tapi dekat WTT pun dah berubah menjadi suara halus. Suara halus tak apa. Jangan makhluk halus. Oban. Oban. Sedap oban ni. Oban. Oban. Memang sedap. Cuba buat suara garau. Tak reti lah buat suara garau. Sebab makcik bukannya lelaki. Makcik perempuan. Makcik buka roti tu tengok inti boleh. Inti dia banyak. Banyak nampak. Coklat dia banyak guys. Stepek macam tu. Manis dah ni. Saya pun tengah makan yang blueberry. Oh ya ke? Makcik pilih yang coklat. Nanti next time makcik nak pilih yang perisa lain pula. Mesti sedap lah blueberry kan? Awak boleh klik dekat beg kuning. Lepas tu awak boleh pilih nak perasa apa. Makcik minta perasa coklat. Saya boleh je buat suara garau. Awak buat lah. Makcik tak nak buat suara garau. Nanti tekak makcik bergetar. Bergetar-getar. Macam tu. Suara makcik macam Nobita ya ke? Makcik asal mana? Besut Terengganu. Okey, terima kasih yang share. Terima kasih tetek skrin. Terima kasih. Comel makcik, terima kasih. Terima kasih awak. Yang mana-mana puji makcik tu, cubalah follow makcik dulu. Boleh beli barang-barang ni. Lepas tu kalau makcik live, manalah tahu kalau ada barang baru. Adik-adik boleh tengok barang-barang baru. Suara makcik macam Nobita lah. Ya ke? Terima kasih. Medrin? Apa nama awak? Medrin? Terima kasih makcik. Suara Nobita ke ni bukan? Susah jumpa suara macam ni. Ya ke? Ramai je orang boleh buat suara macam ni. Hai. Makcik cakap pakai suara Nobita tapi guna lorak Ganu. Oh, marilah semua makan budu. Tak saya makan budu ke? Marilah besok ni jumpa Mak Su. Lepas tu Mak Su lah bagi makan budu. Makan ule-ule. Makan budu. Makan ule. Makan ikan singgih. Makan ikan ayo singgih. Lepas tu bolehlah makan benda lain banyak. Sedap-sedap tau makan nasi ni. Mani-mani belakang. Sedap tau ni roti ni. Marilah beli. Beli. Klik kat beg kuning tu. Boleh tengok berapa apa dia punya. Boleh pilih lah ya. Boleh pilih. Boleh pilih awak ya. Boleh pilih. Saya pernah pergi besok sekali je makcik ya. Best pergi besok ada satu kedai ikan bakar sedap. Memang ada ikan bakar. Memanglah sedap kat sini. Lepas tu ada budu ulam-ulam. Sedap. Terima kasih Daniel. Terima kasih awak. Siapa nama awak yang pakai baju hitam tu? Okey, awak tetes sikit lagi awak. Baru 42. Hari ni boleh ke kita tewaskan semalam? Semalam 70k tau. Hari ni baru 42k. Sikit lah tu. Yang hari tu kan sampai 100k. Wow, makcik sangat-sangat bangga dengan awak. Makcik doakan awak lulus periksa ya. Lulus exam dengan baik. Lepas tu awak kaya dan berjaya dunia akhirat. Amin. Makcik boleh panggil baju hitam tu titik. Oh, titik. Oh, ya. Noktah. Okey. Terima kasih follow. Okey guys, kita ada kunafa, kita ada roti, kita ada keropok. Awak nak beli apa ya?
Kalau awak nak beli mochi Nagasaki, awak boleh beli dekat video ya. Terima kasih for the gift. Alhamdulillah. Semoga dilimpahi rezeki. Amin. Tolong doakan 9A. Wah, 9A bulan 11 ni. Bagus ya. Kalau awak nak 9A, awak kena makan makanan yang berkualiti, yang fresh, yang banyak antioksidan, yang banyak diperlukan oleh otak awak supaya awak lebih fokus ya. Awak kena carilah makanan tu. Barulah awak boleh fokus dalam kelas dan awak boleh jawab dengan baik dalam peperiksaan nanti. Okey, terima kasih Mimi. Terima kasih. Doakan saya lulus ujian akhir insya-Allah semua. Yang mana ada dalam ni 228 mata memandang. Semoga Allah bagi awak kemudahan ya. Dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Dah masuk semua tu. Dah masuk semua tu doa tu. Kawan Kak Lina ke makcik? Kawan Kak Lina mana tu? Amin. Awak belilah ni, bantu makcik. Beli dengan makcik. Hai Bunda Rohana, apa khabar? Terima kasih Allah pemudahkan segala urusan kami. Semua manusia atas muka bumi ni ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin ya. Hai. Kak Ina Pompom. Kak Ina Pompom. Kak Ina Pompom tak kenal makcik. Awak tag lah Kak Ina Pompom. Dia pun tak kenal makcik. Makcik kenal dia lah. Dia tak kenal makcik. Makcik ni siapa? Orang tak kenal makcik. Mana ada orang kenal makcik? Kan? Tak sampai lagi Kak Lina tu. Kak Lina pun tak nampak makcik. Maknanya makcik belum dikenali lah. Kalau Kak Ina Pompo dah tahu, mesti makcik dah terkenal. Makcik duduk seorang je ke awak ni? Makcik dalam live ni seorang je. Tapi makcik duduk 5. 4 orang dan 1 binatang ya, cuat. Ni cuat satu ni. Cuat umur 10 tahun. Anak sulung makcik 30 lebih tahun. 2 orang lelaki. Lepas tu pakcik, lepas tu makcik lah 5 orang. 5 orang. 5 dengan cuat. Tak apa makcik, dengan kuasa viral insya-Allah nanti Kak Ina kenal makcik. Ya ke? Terima kasih. Makcik nak tengok viral ke awak ni? Awak ni ada kuasa viral betul ke? Makcik nak tengok bila Kak Ina Pompom nampak makcik. Bila Kak Ina Pompom nampak makcik. Makcik rasa Kak Ina Pompom tak nampak makcik punya. Dia manalah nampak makcik ni. Makcik orang kampung. Makcik sarapan kan belum ni lah. Tengah sarapan ni. Okey. Terima kasih. Awak tag sikit. Wow, 47 dekat lagi 50k. Dah dekat 50k awak. Okey. Jangan lupa klik beg kuning beli roti Oban. Oban. Bukan uban tau. Oban. Roti. Ban tu maksud dia roti. Oban. Roti. Oban. Okey. Lepas tu dia ada perisa coklat, perisa-perisa lain. Jadi awak boleh klik dekat beg kuning. Awak boleh pilih awak nak perisa apa. Makcik pilih coklat. Nanti next time makcik beli, makcik nak beli perisa lain pula. Strawberry tak? Pergi tengoklah. Makcik pun tak pasti. Makcik ingatkan coklat aja yang ada. Memang sedap. Okey. Wah, dah 224. Wah, dah 48k. Wah, tahniah. Awak ni sungguh baik hati dan supporting. Terima kasih tau. Okey, mari makcik makan. Bismillah. Okey. Macam makan nasi goreng dengan keropok. Keropok ni sedap tau. Keropok ni diperbuat daripada ikan tamban. Dia kalau kita goreng, dia membesar menjadi hampir 3 kali ganda. Boleh makan macam tu sehari.
saja, guys. Kalau tak pakai sos pun tak apa. Ini yang Rachel ni. Tengok dia tak ada minyak-minyak, guys. Lepas tu tak gatal, rasa dia sedap sangat. Awak boleh beli tau keropok tu. Surat je macam Mak Nobita. Oh ya ke? Terima kasih. Mari makcik makan. Bismillah. Terima kasih for the game. Makcik cuba berlaku tukar suara garang sikit. Makcik garang kalau ada orang buat makcik sakit hati, baru makcik garang. Kalau awak buat okey, kalau tag screen sampai 100k, kalau ada follower mata memandang sampai 500-600, kenapa makcik nak bertukar menjadi garang? Kecuali kalau makcik dalam baca skrip. Kalau makcik baca skrip lakonan, mungkin makcik boleh berubah-ubah. Bismillah. Adik-adik, kalau adik-adik nak buat live kan, adik-adik jangan berhenti bercakap tau ya. Adik-adik kena buat something menarik ya. Adik-adik janganlah cakap terima kasih ya masuk dalam live saya. Semoga saya ada rezeki untuk saya dan juga untuk anak-anak saya. Jangan cakap macam tu. Selalu-selalu kena buat di luar kotak ya. Di luar kotak. Di luar kotak misalnya makcik pakai ribbon, makcik pakai ni, makcik pakai ni. Jadi dia nampak kelainan ya. Macam tu. Lepas tu bagi hiburan. Sebab TikTok ni memang hiburan tu adik-adik. Bukan menjual saja. Makcik makan tembikai. No. Makcik makan timun Jepun. Bismillah. Makcik memang lain daripada yang lain ya. Makcik makcik tak relax makcik bersuara pun dah lain dah. Terima kasih. Siapa nama awak? Nisa ke apa? Nis. Terima kasih Nis. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Zaman dah berubah. Betul, zaman dah berubah guys. Makcik kalau marah anak pakai suara macam mana? Macam mana? Makcik dah jarang marah anak makcik sebab mereka dah besar-besar. Makcik nak makan apa? Makan ni coklat ni. Alah, tadi makcik dah makan. Janganlah bagi makcik makan coklat Dubai lagi. Kenapa macam suara Nobita? Alah, suara orang ni kan memanglah dekat-dekat sama. Suara betul ke macam mana makcik? Yalah, suara betul lah. Makcik tak pakai filter pun. Ini suara daripada peti suara makcik. Assalamualaikum, saya orang semalam masa dah nak maghrib. Yang buka jajan dapat mainan. Oh ya ke? Terima kasih join. Awak jumpa ya. Kalau awak nak jumpa makcik kan senang je. Awak klik dekat profil makcik tu, lepas tu dia akan keluar profil makcik, loceng share loceng ke rasanya. Lepas tu awak klik je loceng. Kalau awak klik loceng, awak akan jumpa makcik lah. Kalau makcik live, awak akan nampak berkedip-kedip. Gitu. Okey. Wow, makcik tutup pukul 10 tau. Makcik tutup pukul 10 ya. Sebab makcik nak masak. Sebab makcik nak buat video. Makcik punya ni pun dah sakit dah. Makcik nak coklat sikit. Mak saya kata makcik comel. Oh ya ke? Salam dekat mak awak. Comel ke? Makcik comel ke?
Makcik comel ke ni? Comel ke? Betul ke comel? Comel ke ni? Betul ke comel? Mak awak cakap makcik comel. Comel? Ya Allah, comel. Subhanallah. Alhamdulillah. Tabarakallahu fiik. Okay. Wah, macam mana makcik nak stop ni? Nampaknya viewer makin tinggi lah. Macam orang mana makcik? Orang Besar Terengganu, negeri bahagia. Okay? Comel hangat. Terima kasih. Cepatlah, nak beli lagi tak ni? Makcik nak end live dah. Pukul 10 makcik end live lah. Makcik nak buat video pula. Cakap Ganu pula. Cakap Ganu. Makcik duduk dekat sempadan Besut dengan Kelantan. Makcik kecek budu. Makcik kecek budu lah awak. Tak comel. Tak comel. Okey lah, tak comel pun. Habis tu kenapa orang cakap comel? Awak seorang je nampak tak comel. Awak kena buat cermin mata lah ni. Awak kena buat cermin mata lah. Kalau makcik kata makan ni sedap, lepas tu awak kata tak sedap lah, awak kena pergi test. Mungkin awak ada penyakit hilang dari rasa. Ya, dekat awak. Awak kena berubat. Makcik nak masak apa? Nak masak ayam hari ni. Ingat tu nak masak ayam. Sebabnya ayam aja, cuak makan ayam. Jadi beli ayam, kita pun makan sekali lah. Yang isi bagi kat cuak, yang tulang-tulang bagi kat kita orang. Tapi cuak tak tahulah dia doa ke tidak dekat makcik. Mungkin dia doa lah. Dia doa kat makcik panjang umur, murah rezeki. Cuak tu. Sebab apa tahu kalau cuak makcik tidur dekat bilik kan dia cemburu. Nak kena tidur dengan dia je. Kalau tidur dengan dia, barulah dia diam. Kalau makcik tidur dekat bilik, dia pergi dekat pintu, mak, dia cakap dengan bahasa dia tu. Memang cemburu cuak tu. Kuat cemburu dia. Buat cuak tu siapa Mia kat? Ya, Mia lah. Awak kenal lah, pergi follow dia. CEWAD. 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 Dekat. Cuat dekat. Cuat dekat. Famous lah cik. Ya ke famous? Alah, mana ada famous? Kalau famous, mestilah Kak Lena Pom-Pom tu dah kenal makcik. Selagi Kak Lena Pom-Pom tak kenal makcik, maknanya makcik tak popular. Popular lah. Tak. Makcik ramai dah ke yang beli? Tak tahulah. Makcik tak nak tengok. Kalau makcik tengok nanti makcik sedih. Makcik tak nak tengok siapa, ada orang beli ke tak beli ke. Kalau makcik dah nak end live, makcik end live lah. Kalau tak ada orang beli, tak apa. Alhamdulillah. Sebabnya ada orang tap skrin dah dekat 60k. Alhamdulillah. Lepas tu ada viewers agak tinggi juga. Alhamdulillah. Lepas tu kan ada orang bagi gift. Alhamdulillah. Lepas tu ada orang kenal makcik. Alhamdulillah. Walaupun orang tak beli jajan kita, apa yang kita jual, tapi dia banyak benda lain. Yang pertama orang tag screen, yang kedua orang share, yang ketiga viewers naik, yang keempat orang bagi gift, yang kelima likers tinggi. Lepas tu TikTok akan tengok kita aktif. Okeylah tu. Gitu. Jadi kalau orang tak beli pun tak apa. Kalau orang beli, alhamdulillah. Terima kasih yang membeli. Sebab dah menyokong makcik ya. Kalau siapa-siapa nak beli kunafa, coklat kunafa, belilah dia besar wak. Lebar dan panjang macam tu. Rasa dia sedap sangat. Tak manis sangat. Memang sedap lah.
Assalamualaikum Makcik Nobita. Waalaikumsalam. Terima kasih Fadairus. Semoga dilimpahi rezeki. Amin. Tak boleh buat apa sangat kan? Takutlah. Okey. Nak tengok kunafa. Okey, kunafa ni. Makcik beli white chocolate kunafa biskof. White chocolate kunafa biskof. Tapi dia besar lah. Makcik dah makan awak. Dah tinggal sikit dah. Dah bagi kat budak-budak lagi. Dapat makan bagi budak-budak. So dia memang mewah lah. Harga dia sangat berpatutan. Dan sedap pula. Dan halal lagi kan. Tanpa was-was kita makan. Makcik comel lah. Dah lah suara Makcik Imut. Siapa tu? Skutak. Terima kasih. Makcik lah. Cantiklah makcik. Oh ya kan. Terima kasih Nis. Alhamdulillah. Saya dah balik. Insan tak sempurna. Mana ada insan sempurna awak? Memanglah tak sempurna pun. Makcik pun tak sempurna. Makcik jual apa? Kunafa? Coklat kunafa? Roti? Roti ni sedap awak. Roti bakar ni. Tapi roti bakar dia lembut je. Kalau nak bakar balik dalam pan boleh ya. Jangan buat macam makcik. Makcik kena guna microwave. Makcik guna 4 minit. Dia keras. Teruklah makcik ni. Sampai kecil saiz roti ni. Makcik dah salah guna microwave. Teruklah makcik ni. Makcik nak sikit? Alah, awak kena belilah. Macam mana dah bagi? Dalam ni tak ada, belum ada kecanggihan sampai boleh bagi dekat awak. Kecuali makcik panggil Doraemon. Doraemon, tolonglah saya Doraemon. Ni ada orang nak roti makcik lah. Bukanlah pintu awak tu. Nanti makcik boleh hollow dekat pintu. Doraemon dah lama tak masuk dalam live makcik. Mesti Doraemon tu ada dekat negara lain. Dia pakai helikopter. Dia suka merayap. Hai makcik. Makcik suap kat kita orang. Macam mana nak suap ya? Makcik pun tak tahu macam mana. Kalau lah makcik ni ada otak yang bijak, makcik buatkan boleh bagi dekat awak. Tapi tak boleh. Itu mustahil. Tapi kalau Allah nak jadikan, dia jadikan juga. Tidak mustahil bagi Allah, tapi mustahil bagi kita manusia. Sebab kita bukan maha berkuasa. Allah saja yang maha berkuasa. Saya dah beli. Oh, terima kasih dah beli. Oh, beli dengan makcik ke? Kalau beli dengan makcik, Alhamdulillah, terima kasih. Semoga awak dilimpahi rezeki. Kalau awak beli dengan orang lain, tak apalah. Rezeki dia, bukan rezeki makcik. Nanti lama-lama nanti ada rezeki makcik juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makcik tinggal seorang je ke? Mana ada tinggal seorang. Makcik dah cakap tadi makcik tinggal 4 orang dah 1 ekor. Kalau beli free tak kalau beli free makcik tak? Allah, beli free makcik. Janganlah. Nanti susah awak nak jaga makcik. Makcik nak orang tua. Siapa yang nak jaga orang tua? Orang tua miskin pula tu. Kalau orang tua kaya, bolehlah awak jaga. Kalau orang tua macam makcik ni, apalah yang makcik ada kecuali doa. Orang tua macam makcik ni doa je lah ada. Lain tak ada. Makcik, suara makcik macam tu ke? Seperti mana yang awak dengar tu? Suara makcik macam Nobita lah. Oh ya ke? Saya tak nak orang tua kaya. Saya nak orang tua random. Awak nak orang tua random. Kelakar lah awak ni. Mula-mula ni memang random lah. Sekarang dia dah tua sangat. Cirik sana, cirik sini. Awak random ke mana? Kacik ke mana pula? Awak jangan main-main. Awak cakap masa awak senang. Awak tak cakap masa awak susah. Makcik kawan suara Nobita tak ada lah. No. Awak ni kelakar. Bismillah. Hai
makcik, hai. Assalamualaikum, salam. Satu ekor kucing kaya. Kucing makcik tu yang cuak tu. Terima kasih pada gift. Semoga dilimpahi rezeki. Amin. Cuak tu, awak kenalah follow Cuak dekat profil makcik tu ada Cuak kan? Cuak dekat profil makcik tu. Klik kat situ, awak jumpalah Cuak tu. Awak jumpa Cuak tu. Awak boleh tengok video Cuak setiap hari. Cuak tu kelakar budaknya. Cerdik dan kelakar budaknya. Dia comel. Walaupun hangus sikit. Makcik masukkan dalam microwave terlalu lama. Cuak tu sampai hitam. Sampai hangus. Adik buat muka comel nak screenshot. Muka comel macam mana? Makcik pun tak tahu macam mana nak buat muka comel tu. Macam mana yang muka comel? Makcik pun tak tahu macam mana nak buat muka comel. Macam ni kot. Alah, tak comel. Gigit makanan tak comel lah. Tak comel. Macam ni. Dah belum. Macam ni. Hari ni makcik pakai tudung kelabu. Kalau makcik nak buat macam tu, makcik kena pakai tudung yang lebih gelap. Macam tudung warna hitam, warna biru, warna merah, warna pink. Barulah nampak cantik. Hari ni makcik pakai tudung kelabu ya. Tudung kelabu ni dia nampak macam kita apa, soft sajalah. Tak striking. Widih makcik apa ni? Yalah, kunafa ni sedap lah. Kalau takkanlah orang beli sampai beribu-ribu. Awak cuba awak tengok berapa ribu orang beli. Sebab sedap lah. Lepas tu ada repeat order. Lepas tu dah lah sedap makan coklat dia. Lepas tu murah, lepas tu besar, lepas tu tebal. Mana nak jumpa? Nak tengok kucing makcik? Kucing makcik ada dekat belakang tu. Tengah bergaduh lah. Tu wek-wek bunyinya. Tu tudung ya macam coklat je. Ya. Makcik dah masak ke belum? Makcik nak end live. Makcik nak pergi masak dulu. Lepas tu nak tengok apa yang TikTok dah warning dekat makcik tadi. Janganlah ban akaun makcik. Penat dah makcik buat ni. Makcik dah buat ni akaun ni 4 tahun dah TikTok. Makcik penat dah. Sekarang baru makcik rasa bahagia sikit. Selepas berpindah ke Terengganu, negeri bahagia. Lepas tu TikTok bagi banyak view. Bahagia dah makcik. Lepas tu kalau TikTok dah ban makcik pula, susahlah makcik. Susah nak naik balik. Makcik jual tak posting? Jual posting outfit tak ada lah. Tak payahlah jual awak ni. Takkanlah makcik nak jual. Makcik posting macam ni RM5. Makcik posting macam ni RM2. Amboi, kaya lah makcik. Jadi jutawan lah macam tu. Awak yang ambil sendiri kan? Macam mana tebal kunafa tu? Boleh makcik tunjuk tak? Ni lah. Tebal awak tahu. Tebal kan? Tengok. Tebal ni biskof. Okay. Lepas tu dia ada kunafa kat tengah tu. Kunafa dia banyak. Awak nampak tak? Hari tu makcik beli coklat. Coklat warna coklat tu lah. Coklat ni white coklat kan? Makcik beli coklat kunafa pistachio. Sedap ya amat. Yang ni pun sedap juga. Semua sedap-sedap lah awak. Sebab coklat dia tak manis sangat. Buat makcik boleh makan banyak tau. Ini sikit simpan buat sampel. Awak nak tengok panjang lah. Awak nak tengok tebal lah. Awak nak tengok makcik makan lah. Okay. Kenapa makcik pakai macam tu? Tak sesuai lah. Apa pula tak sesuainya? Kenapa pula tak sesuai? Kalau pada awak tak sesuai lah. Pada makcik sesuai angat. Suara Nabita, makcik live lagi bila? Pukul 3. Pukul 3
3. Sekarang ni makcik nak end live sebab makcik nak tengok. Nak buat video lagi, tak buat lagi. Nak tengok lah akaun lain tu dah bersawang dah akaun lain. Sian ke akaun lain tu tak pergi live. Sian dia tak pergi jual barang dekat dia. Sian dia. Taklah Nur Iman, bukan. Okey, makcik nak elai dulu ya. Takut ni berdebar-debar. Doakan makcik okey-okey aja ya. Doakan makcik okey-okey aja tau ya. Cukupkan 70k dulu boleh? Tujuh apa ni? Cukupkan 70k dulu. Alah, ada yang tak nak bagi makcik berhenti pula. Awak ni, nanti pukul 3 makcik buat live, buka teka jajan. Okey? Teka jajan pukul 3 nanti. Teka jajan, teka mainan dalam jajan. Ada gasing. Ada macam-macam. Okey? Pukul 3 nanti. Makcik terlalu imut. Oh, ya ke? Alah. Walaupun makcik tak faham apa tu imut, tapi makcik bagi juga dekat awak satu posing. Okey? Somel. Okey awak. Bukan kena bayar pun. Tak payah bayar lah. Makcik sedekah je dekat awak. Okey? Makcik sedekah dekat awak. Mini love. Makcik sedekah je kat awak. Wah, dah 70k. Wah, baguslah awak ni. Bagusnya awak. Sebab itulah makcik rasa nak live 24 jam untuk adik-adik. Pagi, petang, malam, midnight, awal pagi. Wow, nak live aja 24 jam dengan awak semua. Awak jangan tidur. Baca suara Nobita. Okay, I love you. Okay, terima kasih. Okay, bye. Tepuk tangan semua. Baca umur berapa? Biarlah rahsia. Nanti kalau makcik bagi tahu umur makcik, awak tak nak kawan pula dengan makcik. Coklat Dubai ni sedap ke? Sedap lah ya Allah. Awak beli tak menyesal. Awak menyesal kalau awak beli satu. Kalau awak beli dua, kau rasa pistachio, rasa matcha, rasa biskof, rasa apa lagi lah. Kalau beli satu, awak akan nak rasa makan yang ni pula. Awak beli lagi. Sebab apa? Kalau beli coklat-coklat lain, dia manis. Coklat ni kurang manis. Memang sedap. Alah, makcik dah buat masak-masak. Orang tak nak. Algoritma pun tak nak. Dia suruh makcik makan-makan. Tak payah masak. Masak-masak, makan je. Makan-makan. Lepas tu review produk. Makan produk. Macam tu. Dia suruh makan produk. Bukan makan plastik. Dia suruh makan produk ni. Macam tu. Ya. Coklat Dubai. Coklat Dubai. Belilah. Keropok pun ada. Keropok yang murah beli keropok ya. Keropok ni besar tau. Dia macam ni. Kalau kita goreng, hampir 3 kali ganda dia besar dia. Lepas tu tak serap minyak. Lepas tu tak gatal. Lepas tu makan macam tu saja pun sedap. Kalau awak cicah dengan sos, lagi sedap. Lepas tu boleh makan dengan nasi kerabu, dengan nasi, dengan bubur, dengan bihon. Makcik makan dengan nasi goreng. Semua boleh makan. Bagus ni keropok ni. Kena ada setiap rumah. Keropok yang ni okey, sedap. Okey? Makcik buat sendiri ke? Tak ada lah. Yang ini makcik kan affiliate marketing. Affiliate marketing. Makcik dapat berapa sen je. Satu-satu jual ni makcik dapat sen-sen je. Kalau awak beli, makcik dapat sen-sen je. Bukan duit awak, duit TikTok lah bagi. Belanja awak. Mana boleh belanja awak? Kalau belanja awak, macam mana makcik nak buat sampel? Makcik kena ada sampel. Nak jual orang pun nak tengok. Roti ni macam mana? Roti ni macam ni.
Ha, sedap. Ha. Lepas tu dalam ni ada coklat. Coklat dia banyak, tak kedekut. Ha, macam tu. Lepas tu boleh bawa pergi sekolah. Kalau yang bekerja boleh bawa pergi tempat kerja. Boleh makan waktu rehat. Ha, kenyang, tak payah makan nasi ke apa ke. Makan nasi apa, belanja dia RM10, RM15 dengan air. Kalau bawa ni jimat. Ha, gitu. Lepas tu boleh letak dalam kereta. Kalau jam-jam lapar-lapar boleh makan. Macam tu awak. Banyak kegunaan dia ni. Ha. Rasa dia sedap, harga dia pun sesuai. Okey? Alah, makcik nak stop ni awak. Awak ajak sembang pula. Dah nak stop dah ni. Macam mana? Orang lain tak makan keropok dengan nasi kerabu. Saya nak makan keropok dengan awak ni nak makan keropok dengan makcik boleh lah. Tapi kena mari sini. Kena mari sini. Makcik tak boleh pergi sana. Kat tempat awak. Sebabnya makcik, macam mana makcik nak pergi? Makcik pun tak tahu rumah awak kat mana. Awak tahu rumah makcik? Rumah makcik kat mana? Dekat Gong Kedak. Hai makcik, lepiu tu. Saya suka makan keropok dengan nasi goreng. Sedap ya. Makcik makan keropok dengan nasi goreng lah ni. Tapi kena ada timun, baru lagi sedap. Sebabnya takutlah termasing pula. Nasi takut termasing. Keropok nanti dua combine, nanti ada garam. Kalau makcik makan timun ni, dia ada antioksidan. Kita boleh balas balik makanan kita yang tadi tu. Jauh, itulah kata jauh. Kalau makcik goreng keropok ni, sementara awak datang, dah apa masuk angin dah keropok ni, tahu. Jauh. Nobita, is that you? No. I'm not Nobita. I'm not Nobita. Okay. Okey awak, cepatlah awak nak beli ke tidak ni? Makcik nak end live dah ni. Cepatlah beli. Kunafa sedap sangat. Coklat kunafa, roti dan keropok. 3 je makcik jual pagi ni ya. Untuk sarapan, untuk makan ya. Ini untuk keropok boleh makan dengan nasi goreng ya. Lepas tu roti ni boleh makan kunafa ni boleh makan lepas makan nasi sikit supaya dia memaniskan mulut lah. Lepas tu ni petang boleh makan lagi ataupun nak makan sarapan pagi ni sangat bagus lah awak. Ban. Acik masuk dalam lori lalamu nanti tolong hantar kat rumah saya. Jangan. Nanti pakcik nak letak kat mana? Kesian pakcik tinggal. Kesian cuak tinggal. Kesian anak-anak makcik tinggal. Siapa nak masak dekat diorang nak makan? Awak ni agak-agak lah. Makcik nak pasal pula lalamu. Teruklah awak ni. Janganlah. Not so much. Not too much. Awak ingat makcik ni murah ke? Makcik ni mahal lah. Makcik saya nak beli 100. Amboi, nak bagi saudara. Betul ke? Betul ke awak ni? Jangan main-main. Awak ni, makcik tahulah awak ni orang ada duit. Tapi betul ke? Jangan main-main. Jangan hancurkan harapan makcik. Awak janganlah main-main makcik kan. Makcik ni dah lah orang yang B40 yang memerlukan komisen. Lepas tu awak main-main dengan makcik pula. Makcik petang makan keropok hadiah. Okey. Betul. Petang nanti keropok hadiah. Okey. Okey awak. Okey makcik dah end live dah. Okey. Bye. Kita jumpa lagi. Harap TikTok makcik okey ya. Bye bye.